trending dan terkini di Dagang News. Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) diarahkan supaya membuka siasatan terhadap Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) berikutan gangguan yang melibatkan perkhidmatan aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Menteri Pengangkutan Anthony Lucky berkata, MAHB sebagai pengendali aerotrain mesti dipertanggungjawabkan untuk memastikan perkhidmatan beroperasi dengan lancar dan memenuhi piawaian yang diperlukan. Beliau berkata, walaupun kementerian sebelum ini telah memberikan sedikit kelonggaran kepada MAHB semasa fasa awal operasi, masa untuk berlembut telah tamat. Memandangkan aerotrain telah beroperasi selama beberapa bulan sekarang, kementerian melalui APAD akan mengambil tindakan tegas terhadap MAHB bagi setiap gangguan perkhidmatan yang berlaku, katanya dalam satu kenyataan hari ini, 28 Oktober 2025. Di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, sebarang pelanggaran syarat lesen boleh mengakibatkan kompaun sehingga RM250,000 bagi setiap kesalahan, tegas beliau. Pada 22 Oktober, MAHB menyatakan mereka bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan dan APAD dalam semakan gangguan perkhidmatan aerotrain baru-baru ini di KLIA Terminal 1.